Tapi doktor kan, orang dekat luar sana dia cakap apa tahu? Kenapa nak naik sebio? Probiotik dah makan banyak dah selama. Tetapi orang cakap kenapa sampai kena 3 kali sehari tu? Tak boleh ke satu sachet je satu hari? Okey, kita import strains daripada Denmark dan Amerika tu, 4 daripadanya yang kita nak pastikan dia macam membiak dengan baik. Kita nak pastikan baja dengan cukup. Jadi daya tahan dia tu akan membuatkan kita ni macam orang kata penjagaan di awal penanaman kita. Lepas tu kita tak jaga sangat pun tak apa sangat. Tapi awal-awal ni kita nak pastikan 3 sachet dan kita pakan sampai 3 bulan. Pastikan sistem imun kita kuat. Lepas tu nak maintain it's up to you lah. Ini dia punya dos dia. Okey, insya-Allah, terima kasih doktor. Baik. Semoga manfaat ni dikongsikan untuk orang luar kat sana. Ya. Mula nampak kebaikan dia. Betul. Thank you doktor.